Ramai yang pinjamannya gagal kerana special attention account dan ada yang tidak tahu apa itu special attention account. Saya akan menerangkan semudah mungkin. Tuan-tuan, sekiranya anda membuat pinjaman dengan bank, koperasi ataupun agensi kerajaan yang boleh menyenaraikan anda di dalam laporan CCTV, mereka boleh meletakkan maklumat anda ataupun hutang semasa anda itu dalam special attention account. Sekiranya hutang anda diletakkan di dalam special attention account, pemberi pinjaman lain tidak akan mendapat tahu berapakah baki hutang anda dan mereka akan rasa bimbang untuk memberi anda komitmen baru kerana boleh cucu mereka biasa. tidak nampak berapakah baki dan total pinjaman itu. Tuan-tuan, adakah orang yang ada special attention account ni tidak dapat untuk diluruskan pinjamannya? Jawapannya adalah kes by kes, tuan-tuan. Ada yang kami dapat bantu, ada yang kami tidak dapat bantu. Baru-baru ini ada mereka yang ada special attention account berjaya untuk kami bantu mendapatkan dana RM250,000. Dan tetapi sekiranya anda ada special attention account, sudah pasti bank akan membagikan dua dana itu, dana untuk menyelesaikan special attention account sebelum bakinya diberikan kepada anda. Dan seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.